Okey guys, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel geng. Okey geng, untuk video hari ni aku ada di Kota Kuala Muda geng. Aku hari ni aku sampai di kolam Ketanggaban. Lebih kurang dah lama geng. Aku rasa lah aku masuk kolam ni bulan puasa aku. Lama, memang lama aku tak masuk geng. Hari tu pun aku stop mancing 2 bulan. Lepas tu baru aku start balik. Ni baru aku ada masa aku main kolam ni, kolam Ketanggaban. Okay geng, kita cuba nasib lah. Okay geng, untuk pengetahuan nampak kolam ni dah boleh guna seluar plastik. Jadi hari ni aku rasa aku tak bawa, hari ni aku tak bawa udang kopek kan. Aku nak main full seluar plastik ni. Kita cuba lah. Kita cari lesen seluar plastik di kolam Ketanggaban kan. Okey kan, macam biasa. Aku masuk dalam dulu, saya kita bayar dulu. Masuk dalam, kita jumpa kat dalam kolam lagi. Okey, stay tune. Assalamualaikum. Okey, aku dah masuk dalam kolam. Okey, untuk setup aku ni aku bawa usuk lidon, aku pair dengan lunasik lesri. Yang ni 514 heavy kan. Okey kan. Hari ni kita pakai seluar plastik. Untuk hari ni aku try kali ni dulu kan. Hot blood. Ikon hijau. Aku pakai JH 7 gram. Jom kita try tengok. Seluar plastik sen 6 cm kan. Kita try kat belakang dulu. Rasa dia lepas ikan. Jom kita try bismillah. Teruskan untuk petang ni kan. Kita cari lesen seluar plastik tengok dekat kolam Ketanggaban. Aku tengok hari ni ramai juga orang. Kat depan, kat saat dia pun lepas ikan. Jadi kita try cari tengok, semoga ada rezeki kan. Lama tak main, tak cari lesen kat kolam Ketanggaban ni. Okay, kita trimming tu, ketuk-ketuk dulu, ketuk-ketuk dasar, kita jek-jek tengok. Kita tengok dia nak teknik pun, kita try dulu lah. Lagi baru kita pakai teknik lain, kita trolling ke ataupun kita karau stok. Okay, kita try kat depan sangkak ni lho. Kat pergi sangkak. Jadi kita try tarik kat pit belakang ni tengok. Aku tukar pakai seluar plastik daripada kari ikan, tarik panjang tu. Ni color hijau pandan. Kita try tengok. Cakap ni aku dah tukar 3 color ni. Kita try cuba tengok. Kita tak tahu dia mau color apa. Kita cuba. Cakap ni banyak yang naik depan ni kan. Ikan banyak naik dekat depan. Belakang tak ada orang naik. Belakang ni dia sebelum ni aku dah masuk, dia makan petang, lewat petang ni. Nak dekat maghrib, nak gelap kat sini. Time tu baru dia galak belakang. Tak apa, sebentar dulu kita try cari dulu. Kalau ada mau, kalau ada lalu depan dia ambil ke. Dan ni kita kena rajin lah. Okey, tadi aku duduk sebelah sana ni, kita try duduk belah kanan kolam. Kita try kat pancang macam pek ni. Sebelah sana lebih kurang setengah jam semua ni. 1 jam setengah. Casting tak ada betul. Kita try belah ni tengok. Semoga ada betul. Boleh lepas ikan ni kat depan. Kita try tarik pun pancang macam pek ikut ada ni.
Kakak. Uish. Dekat ni trolling, dia mau trolling. Alhamdulillah. So plastik dapat juga rezeki. Dia so plastik. Kalau putih, ekor kuning. Okey geng, untuk hari ni dia kira ikan pertama 15 ekor ikan pertama. Boleh claim seekor RM5. Alhamdulillah. Boleh juga kena casting. Kena cari. Tak apa, rezeki dah. Ada juga 2 jam kau cari. Okay, thank you. Ini dah. Alhamdulillah geng. Jom kita cari. Semoga ada rezeki geng. Okay geng, alhamdulillah naik ekor sekok. Oh turun lebih kurang lah tengok lah pukul 7 kat 7.30 geng. Oh aku dari pukul 5 tadi, lebih kurang 2 jam. 2 jam setengah geng. Kat 2 jam setengah baru boleh strike sekok ni. Oh dia mau color ni tadi. Aku pakai color putih ekor hijau. Kita try guys, dia mau trolling ni. Oh aku guna teknik banyak. Aku guna teknik je, aku kara stok. Lain kali teknik trolling yang dia ambil. Kita tahu dia mau trolling, kita try cari. Semoga ada rezeki guys. Jom kita cari. Jadi boleh makan dekat kan. Apa tengok, apa boleh tengok dekat area pancang sini ada kayu, ada pipe pancang satu. Oh dekat area sini boleh ketuk tak. Kita trolling slow-slow insya-Allah. Semoga ada rezeki sebelum cuaca gelap. Tak lagi kalau cuaca gelap aku tak boleh nak buat video tak cantik. Saya cuba guys, masa yang ada ni kita cuba cari juga. Semoga ada lagi video untuk hampa, tontonan hampa. Ada kok sini. Saya kok poplok ni kan. Okey, tuan-tuan. Kita mana-mana. Habis. Tinggal ikan tek lah. Ikan tek ada 4 ekor yang besar kecil. Oh, alai. Alhamdulillah. Saya kalau dia mau saya. Pasal MJ lagi. Alhamdulillah kan. Ikan yang kedua. Dia mau trolling ni. Alhamdulillah ikan kedua. Color ni, dia mau color ni. Okey geng, alhamdulillah. Oh naik 2 ekor MJ ni. Guna plastik kali ni. Jom kita try kat belah kanan kat pancang ni. Cuma trolling kita guna training kat trolling apa. Kat pancang pipe ni. Semoga ada rezeki. Cakap tak mau cakap. Ya kan. Lebih banyak. Oh no, tak lama-lama tak makan. Macam tu lepas 5 malam tu nak rekod ni. Yo. Mana je ni tak makan. Dia makan MJ tu. Oh, tu lah MJ duk naik semua. Okey tak ada. Dah makan mai banyak. Yo.
Nyamuk lemuk oh. Nyamuk sat main. Oh, kat. Ish. Hei, dia mau sini dia memang pok dia. Okay, ketiga lagi. Alhamdulillah. Oh, jenah hak. Ni MG saja kan. Semua kali ni. MG? Semua MG. Oh, banyak lah. 3 dah. 3. Semua ambil tu. Semua kecil lah. Semua tu. Okay, Alhamdulillah 3 ekor kan semua dapat ni. Memang MG duduk kat sana ni. Kita try lagi. Timbang plastik. Timbang kali ni kalau putih. Tapi kena kalau slow lah. Sampai dekat area kayu dengan pipe ni. Kalau slow lah trolling. Saya ada ambil ni. Cek kau ni ada tak main. Dia duduk mana Ucai? Dari dulu. Kalau kecil tu. Uish, jorok no. Kalau kecil. Bali. Bali? Kat Panjang. Jorok ada main ni. Mana lah? Saya duduk kalau sini serius sana. Oh, mak. Aduh, duk mau SP. Dia nak SP kan. MJ kau ni rasanya. Dia masuk dah. Kelak. Tu je nak. Uish. Balik tu lah. Kelak. Alhamdulillah. Jenah ni. Dia mau SP. Kita try SP 5 SP mau try. Kali ni dia mau. Tu kada ah. Ya geng SP. Nah lah geng. Alhamdulillah. 5 kali ni kita try 5 kali bawa SP. Oh, kali putih kat hijau ni kot dia mau. Kali ni aku bawa beli geng. Seperti ni. Alhamdulillah rezeki. Allah. Putih lagi. Putih. Okey guys, setakat ni je video aku untuk hari ni. Macam apa tengok. Alhamdulillah ni ada rezeki, tapi awal tu kira aku pun dah nak putus asa kan. Lebih kurang 2 jam setengah kan. 2 jam setengah aku casting tak ada ketuk langsung kan. Guna so plastik. Aku pun try juga banyak color juga aku try. Last kali yang putih ikut hijau tu juga yang menjadi kan. Alhamdulillah kan, start saya dapat yang pertama tu. Sat yang aku kutip 4 ekor. Tapi semua dekat area pipe belakang tu kan. Yang dekat ada pancang pipe kan. Tu dekat area situ semua ni. Semua makan so plastik. Yang colour putih ikut hijau tu. Aku dapat sekor untuk hari ni. Tadi dia pun buat 15 ekor ikan tu awal 15 ekor dapat RM5 kan. Aku dah dapat sekor tu je. 3 ekor tu dapat. Tapi Alhamdulillah ada juga rezeki hari ni. Dan ada video untuk tonton hampa. Harap hampa enjoy dengan video kali ni. Casting di kolam Tangan Baan di Kota Kuala Muda. Okay, insyaAllah ada rezeki umur panjang. Kita akan jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.